Habis akak dia, kita nak ayak kau habis akak dia tengah cari barang-barang nak pergi haji, nak beli barang untuk mak ayah, nak beli kursi roda kau, nak beli gapo peralatan untuk mudahkan mak ayah pergi haji, mari beli kat Amerika Masih. Barang tak banyak dah ni, best stok terhad. Kalau abang juga akak tengok ni bukan kursi roda biasa weh. Ni kursi roda travel, mudah untuk bawa pergi ke mana-mana. Terutamanya untuk mak ayah nak pergi ke Mekah untuk menunaikan haji. Cara dia sangat mudah. Ni orang panggil kursi roda travel elektrik dia. Dia mudah di mana gengnya dan yang paling penting mudah nak lipat, nak bawa ke mana-mana, duduk dia pun selesa je, lipat mudah. Dan yang paling penting untuk nak naik flight aeroplane dia lulu. Lain daripada aeroplane tadi approve lulu molek, comel molek, ni juga didatangkan dengan bateri yang cukup kuat tahan lama. Bateri dia tahan lama. Dia juga sebentar kita buka tunjuk. Ni bateri dia lulu aeroplane, lulu. Masuk untuk lulu aeroplane. Baik. Pada habis juga akak tengok bila kedudukan dia lipat sangat mudah, sangat senang, mudah dia bawa pergi mana-mana. Dia juga nak buka dia bukan payah sangat. Bukan siapa kena pergi ngaji ke apa semua. Dok ni pakai tolak game ni tu. Lepas tu siapa dia ni kalau tengok ni video ni, siapa dia bunyi ni selesai. Approve lulu. Jadi kepada abang dia juga akak, kelebihan wheelchair ni juga dapat menampung berat sehingga 100 kg, 100 kg. Tu dia. Jadi kepada abang dia juga akak, kita kalau boleh nak tengok mak ayah kita nak pergi haji ni nak siasat dia selesa dan juga fokus kepada amal ibadah dia. Jadi kepada abang dia juga akak, jangan lepaskan peluang ni dapatkan wheelchair elektrik ni hanya di mana di Amerika Farmasi, pusat rehab terbesar di Kelantan.